Saya dibesarkan dalam family yang boleh dikatakan broken family. Ibu bapa saya dah bercerai since saya masih dalam kandungan. Saya dibesarkan dalam family yang boleh dikatakan broken family. Ibu bapa saya dah bercerai since saya masih dalam kandungan. Dan saya dilahirkan tanpa sosok seorang ayah. Tapi Alhamdulillah, saya rasa ibu saya dah cukup dah. Mak saya pun dah cukup. Sebab saya keluar-keluar tu memang dah tak ada sosok seorang ayah dan saya memang tak rasa pun benda tu. Tak rasa dan dah terbiasa. So macam mak saya pula jenis yang dia tunjuk okey saja depan kita orang dan tak pernah cerita buruk pasal ayah ke. So kita orang benda tu jadi okey je. Dia tak ada tanam kebencian ke, dia tak ada ajar benda merepek ke, kau tak boleh pergi ke tempat ayah ke, tak ada. Dia bagi kita orang kebebasan untuk memilih dan kalau nak pergi jumpa sekalipun boleh, dia kata macam tu. So dia kata sebab tu macam mana pun tu tetap ayah dan tanggungjawab anak pada ayah tu still ada. Walaupun dari keluarga yang broken, tapi macam Adira cakap tadi, Mak Adira tu dia ajar macam mana nak survive, macam mana nak berdikari, macam mana nak hidup seorang, macam mana kalau hidup susah ni macam mana, dan macam mana pula kalau hidup senang tu macam mana. Macam tu lah. So Alhamdulillah lah jadi orang. Alhamdulillah. Jadi semua tu atas doa, atas support daripada family juga sebenarnya. Dulu dia ada gerai sayur, dia jual kerepek, dia jual roti kering. So macam dari kecil tu saya dibesarkan dalam family yang memang bukannya senang. So saya tak dibiasakan dengan kemewahan. Tidak, saya memang dari keluarga yang boleh dikatakan susah. Tapi Alhamdulillah selalu cukup. Dan itulah yang saya bawa sampai sekarang.